aku akan sebelum tu untuk kata-kata hikmah pada pagi ni supaya ada keberkatan untuk kita buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan pada kali ini aku akan cuba berkongsi cara-cara untuk servis karburator genset ni yang aku tahu sikit-sikit lah. Aku pun tengok daripada mekanik orang yang agak berpengalaman lah dalam bidang ni. Aku tengok lah, aku perhati dia sebis Jom kita buat kerja sekarang biar kita banyak bekerja daripada bercakap. Sebenarnya kenderaan berenjin ni tak kira lah apa pun, generator ke, mesin pupuk ke, aku kongsi lah sikit sekadar yang aku tahu Yang penting adalah maintenance ataupun penyelenggaraan yang penting. Kalau ia baru pun marilah 100 biji baru pun kalau kita tidak menyelenggara barang ni dia tetap akan rosak. Yang penting maintenance, orang putih kata. Kalau bahasa Melayu, penyelenggaraan berkala ni penting. Kalau baru pun tak ada guna, tak ada makna juga kalau kita tidak senggara barang kita dengan baik. Itulah pendapat aku. Pendapat korang tak tahulah. Mula-mula kita buka sini kita tengok dalam ni ada macam jarum dia. Kalau kat kedai mahal baik. Aku sebih itu hari kat Pasir Putih RM28. Hanya buka ni saja. Lepas tu dia tembak pakai kompresor dalam tu ada satu benda yang jarum halus tu. Yang tu tersumbat. Lepas tu pasang. Lepas tu dia bikinlah sendiri gasket sebab gasket tu tak ada. Dia bikin gasket dengan kertas RM28 baik. Ni sebih benda ni, bukan murah. Oleh itu kita hendaklah belajar menyelenggara. Pakai spek mata pun tak ada mana, tak nampak apa. Baik teruk daripada tak pakai, baik tak payah pakai. Kita bersambung sebab memori tak banyak.